pelik pemimpin PAS ni. Bila nampak UMNO nak mati, dia suruh kita tolong. Ini saya payah nak faham. Saya duduk dengan Tok Guru Presiden, saya tanya dia, Tok Guru, apa sikap kita pada UMNO? Tok Guru kata dalam Islam kita kena tengok mudarat mana yang lebih besar. Kalau sekarang ini negara berhadapan dengan ancaman DAP, ancaman PH, ancaman PKR yang membawa ideologi sekularisme, membawa ideologi liberalisme, membawa ideologi yang bercanggah dengan perjuangan kita sendiri, maka antara dua ni mana mudarat yang lebih besar? Dia kata buruk-buruk UMNO pun masih banyak lagi persamaan dengan kita. Maka kalau bertemu antara PH dengan Barisan Nasional, tak apalah kita tolong Barisan Nasional. Wah, saya tengok ini jauh mantik Tok Guru. Di Johor, kita tak ada ragu-ragu mengisytiharkan. Di mana tak ada PAS, apalagi kalau straight fight, PH